Assalamualaikum dan selamat datang semua. Nama saya Fiafina Alisa dari Guru Lensa Wirata PSLS SMK Wirajaya. Hari ini saya bersama dengan Ustaz Timi. Boleh Ustaz Timi apa pasal bidang apa yang Miss mengajar? Nama saya Sandra Dewi daripada Unit Asli. Saya adalah pengajar daripada bahagian mesin. Usually my teaching is on bagaimana kita mengajar student-student sebelum ke hospital. Kita akan mengajar student macam mana nak buat procedure, macam nak bagi injection ke, nak buat dressing ke, and also not only that, kita akan ajar juga subjek macam anatomy, pharmacology, Soalan saya, kalau ada student yang datang ke Miss, pengalaman apa yang Miss nak bagi tahu diorang untuk diorang bersedia? Okay, nak masuk nursing ni ada banyak yang kita actually sangat untuk course ni. Yang pertama dia kena dapat result yang bagus. Lepas tu dia boleh join UKL. So kita punya bahagian nursing adalah 3 years of course untuk diploma and 4 years course untuk bachelor lah. So dia ada practical section and also ada theory section lah. Jadi dalam satu semester tu student akan belajar bahagian teori. At the same time lepas habis dia orang punya semester tu dia orang boleh pergi practical section ke hospital. Terima kasih. Pada 16 Mei 2026, 30 orang pelajar daripada Sekolah SMK Wirajaya dan beberapa orang pelajar dari Sekolah Serata Perak telah sertai program Open Day di UniKL RCMP Greentown Ipoh Perak. Semasa program tersebut dilancarkan, kami telah sertai pelbagai jenis aktiviti yang telah dilaksanakan pada hari tersebut. Antaranya, belajar cara menggunakan peralatan-peralatan seperti mesin lilin parafin dan mesin TENS serta beberapa mesin yang lain. Kami juga dapat belajar cara untuk melakukan CPR dan kaedah bagi menyelamatkan orang yang sedang tercekik. Seterusnya, kami diperlihatkan dengan beberapa mesin yang mengagumkan. Kami juga diberi peluang untuk membuat sabun dan krim kulit tersendiri. Bolehlah jadi orang yang berguna. Boleh jadi doktor ke, ahli farmasi ke, fisioterapi ke. Ini tidak. Ayah dah hantar kamu pergi tuition. Kamu siang malam pagi petang, siang malam pagi petang. Berapa? Ini kan kerja saya sebagai seorang doktor. Lagipun, pakcik kan pernah mengajar saya. Pakcik kan cikgu Rahmat, betul tak? Boleh ni. Saya kan? Amir gitu? Ya, betul. Sekarang saya bersama dengan 2 orang pelajar yang telah sertai Open Day di UniKL Greentown Ipoh Perak. Tolong perkenalkan diri. Nama saya Riz Fahad bin Muhammad Fauzi. Nama saya Ali Aira Nur Syahra binti Muhammad Nur Aziz. Dennis, apakah pengalaman yang anda dapat waktu ada dekat UniKL? Pengalaman saya pada ketika itu amat menyeronokkan sebab kita dapat pergi pelbagai lab. Kita boleh tengok X-ray, tengok mayat dan sebagainya. Bagaimana pula dengan Alia? Perasaan saya best sebab saya boleh pergi lab dengan buat cara medical, tahu medical. So benda medical, saya tak minat saya tak minat jadi doktor tapi suka. Wow, itu sangat menyeronokkan bagi kita semua. Okay, out of 10, macam mana experience yang korang berdua dapat? Experience saya bagi 6. 7 lah. 7/10. 7/10. Okay, Dennis? Disebabkan peristiwa waktu itu amat menyeronokkan, saya bagi 8/10. Terima kasih. Macam mana? Seronok tak episod kali ini? Kalau seronok, jangan lupa nantikan episod yang akan datang. Dari lensa kami ke hati anda.